Bukan semua orang sesuai makan daging merah dengan kerap. Orang darah A tak sesuai. Sebab asid perut tak cukup kuat mencerna protein daging merah. Seminggu sekali, portion kecil mungkin okey. Saya darah A bang. Hari-hari saya makan daging merah. Portion saya cukup kenyang. It's a load of crap. There's not a shred of meaningful research that backs up the hypothesis that your blood type matters with regards to the foods you eat and the foods you avoid. Cuba bayangkan 1000 tahun yang dulu. Dunia tak ada makanan proses. Tak ada semua manis yang orang panggil makanan tu. Masa tu orang kuno cuma makan daging dan telur je. Cuba bayangkan, lepas mereka memburu, mereka akan duduk kelilingi daging tu. Lepas tu seorang rakan mereka akan kata, ni daging merah lah bro. Aku darah A tak boleh makan ni. Daripada kita nak takut dekat daging merah, adalah lebih baik kita jauhi makanan proses zaman sekarang ni yang datang dengan penyakit-penyakit zaman sekarang.